Assalamualaikum semuanya. Nama saya Uzumaki Kazuya. Okey, setelah sekian lama saya dah tak upload video sebabnya saya dah asyik tu je sibuk dengan kehidupan saya sekarang ni. Jadi kali ni saya dapat upload video lagi. Okey, hari ni saya nak ranking semua Grand Ultraman yang ada, dari Ultraman yang pertama Showa hinggalah Ultraman yang sekarang, iaitu Ultraman Omega. Grand tu apa? Grand ni maksud dia ialah mendengus. Senangnya Grand ni ialah bunyi ataupun suara. Macam itulah, macam suara kinzi, suara lembu, suara gajah. Macam itulah. Grand dalam Ultraman ni ialah suara bunyi yang keluar dari Ultraman tu. Macam biasalah korang dengar kan suara Ultraman macam mana? Syah, macam itulah. Jadi kali ni saya nak ranking semua Grand Ultraman yang ada. Okey, ni saya punya list saya, iaitu the best. Best ni ialah ranking yang terbaik bagi saya lah. Lepas tu kita ada bagus. Yang ni bagus, okey, tapi kurang sikit lah. Lepas tu kita ada not bad, iaitu okey jugalah tapi masih kurang. Lepas tu kita ada biasa je, yang tak bagus tapi tak teruk juga. Dan satu lagi yang bawah sekali, iaitu Ultraman ke orang, iaitu yang paling teruk lah, yang paling teruk, yang paling tak sedap untuk didengar lah Grand Ultraman ni, iaitu suara ataupun bunyi Ultraman. Okey, tanpa lengahkan masa lagi, mari kita ranking. Kita mula dengan Ultraman yang pertama, iaitu Ultraman Shodai Ultraman. Okey, Grand Ultraman yang pertama ni memang bagus sangat. Grandnya sangat ikonik dan juga sedap untuk didengar. Memang baguslah, bagus sangat Grand Ultraman yang pertama ni. Kalau tanpa dia Ultraman lain pun tak akan ada Grand. Jadi untuk Ultraman yang pertama saya akan letak di best. Memang best lah Grand dia. Okey, seterusnya Zofi ni. Untuk Zofi ni, maaflah ya, saya letaknya Grand Zofi ni. Zofi saya letak Grand dia dekat sini. Kenapa bang? Sebabnya Zofi ni tidak ada Grand sendiri. Zofi dia recycle Grand Ultraman yang pertama. Jadi saya tak kira lah Grand Zofi ni. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak bagi tahulah korang yang Grand dalam tier Grand Ultraman dalam tier list ni hanya termasuk tu je, Grand dari series sahaja. Yang versi movie dan versi game saya tak akan masukkan. Okey. Yang seterusnya Grand Ultra 7. Ultra 7 Grand dia bagus sebenarnya. Bagus sangat Grand bagus sangat Grandnya Ultra 7 ni. Cumanya dia macam itulah, macam kurang sedap sikit dengar berbanding Grand Ultraman yang pertama tadi. Tapi still baguslah Grandnya 7. Saya suka juga Grand Ultra 7 ni. So untuk Ultra 7 saya letak di bagus. Okey, seterusnya Ultraman Jet. Jet ni memang Grand dia baguslah. Bagus sangat dia punya Grand, sedap sangat. Sebenarnya
gerannya Ultraman Z ni cuma copy paste je, cuma recycle daripada geran Ultraman yang pertama tadi. Cumanya geran Ultraman Z ni dia buat lebih liar dan lebih high pitch. Jadi lebih sedap lah untuk didengar. Saya suka gila geran Ultraman Z ni. So memang hebat lah. Jadi untuk geran Ultraman Z saya akan letak di best. Memang syok lah gerannya Ultraman Z ni. Okey, seterusnya Ultraman Ace. Ace ni pula saya sebenarnya gerannya Ace ni bagus. Cumanya taklah still macam 7 lah. Macam 7 tadi kurang sikit lah dia punya kualiti. Gerannya 7 pula, gerannya Ultraman Ace ni memang okey lah untuk didengar. Tapi still perlu tu lah dibaikkan lagi. Tapi nak buat macam mana kan. So gerannya Ultraman Ace ni, untuk gerannya Ultraman Ace saya letak di not bad. Okey, seterusnya geran Ultraman Taro. Taro ni geran dia sangat bagus. Okey, dan suka sangatlah geran dia ni. Geran Ultraman Taro ni sangat sedap untuk didengar bagi saya. Tapi geran Ultraman Taro ni masih di bawah gerannya Ultraman yang pertama tadi, dan di bawah Ultra 7. So saya akan letak geran Ultraman Taro ni di bagus. Okey, saya itulah nak bagi tahu korang yang saya cuma akan ranking geran Ultraman yang dari main Ultra dan secondary Ultra sahaja, tak termasuk macam Ultraman lain macam Ultra Father, Ultra Mother, Ultraman lain lah. Ultraman lain. So Ultra Father dan Ultra Mother saya letaknya di sini. Ultra Father dan Ultra Mother saya letak diorang kat sini lah, geran diorang. Tu je lah tu je. Okey, seterusnya Ultraman Leo. Leo ni antara geran Ultraman yang paling sedap untuk didengar. Geran dia memang tu lah, melambangkan Leo ni ganas, Leo ni macam singa. Lepas tu Leo ni memang Ultraman yang pandai dalam, seni bela diri. Jadi saya memang suka jugalah geran Ultraman Leo. Jadi untuk Ultraman Leo saya letaknya di, untuk geran Ultraman Leo saya letak di bagus bersama dengan Ultra 7 dan Ultraman Taro. Okey, seterusnya geran Ultraman 80. 80 ni geran dia okey je, cumanya entahlah macam kurang lah. Sebabnya 80 ni dalam cerita dia, si 80 ni jarang keluar dia punya geran, cuma ada Schwartz macam tu je. So itulah saya rasa macam kurang jugalah gerannya Ultraman 80 ni. Jadi untuk Ultraman 80 saya letaknya di biasa je. Seterusnya kita ada Ultraman Z. Z ni memang geran dia memanglah Ultraman Z ni Ultraman yang lucu, parodi, komedi kan. Tapi geran dia saya suka juga, geran Ultraman Z ni, sebab memang sedap gila untuk didengar bagi saya geran Ultraman Z.
walaupun dia bertukar guna berdus gigi. Jadi untuk Ultraman Z, geran dia saya letaknya di sinilah, not bad. Okey, seterusnya masuk Heisei fasa 1, iaitu Ultraman 3. Geran Ultraman 3 ni memang ikonik dan juga baguslah untuk didengar. Walaupun saya rasa ramai lagi yang minat geran Ultraman 3 yang versi movie. Tapi geran 3 yang versi series pun bagus juga. Memang itulah sesuai dengan Ultraman-nya yang macam tu. Okey, untuk 3 ni, untuk Ultraman 3 saya letaknya di bagus. Gerannya Ultraman 3. Okey, seterusnya Ultraman Dyna. Gerannya Ultraman Dyna ni memang mantap lah, memang cantik. Lepas tu smooth pula tu, memang baguslah gerannya Dyna ni. Geran Dyna ni memang sesuai dengan Ultraman dia. So Dyna pun sama, saya letak geran Dyna di bagus. Okey, seterusnya Ultraman Gaia. Gaia ni geran dia jujur lah kalau geran Gaia ni, Gaia dengan Agul, saya lebih suka geran Gaia dengan Agul versi game lagi daripada versi TV series. Sebab nampak lebih smooth lah, nampak dengar macam lebih smooth lagi, lebih smooth, lebih sedap, lebih kemas, lebih teratur lagi geran Ultraman Gaia dan Ultraman Agul punya geran. So tapi tak apalah, untuk geran Gaia dan Agul saya samalah dua-dua. Saya letaknya di Gaia, saya letak di bagus. Agul pun sama, saya letak di bagus. Okey, seterusnya Ultraman Cosmos. Cosmos ni ada 3 geran dalam 3 form, iaitu geran dalam Lunar Mode, geran dalam Corona Mode dan geran dalam Eclipse Mode. 3 saya ranking ya. Tapi kat sini ada tu je lah, ada Lunar Mode je, tak apa. Okey, untuk Cosmos ni geran yang versi Luna memang baguslah untuk didengar, sesuai dengan mode Cosmos yang relax, penyabar dan lembut. Lepas tu gerannya yang versi Corona Mode memang ganas gila, memang lebih agresif, memang lebih tegas lah geran Cosmos yang Corona Mode. Kalau yang Eclipse Mode punya geran memang bagus juga, sedap. Lepas tu memang kena dengan Ultraman-nya yang nak hapuskan monster ataupun nak jinakkan monster dalam Eclipse Mode. Jadi untuk Ultraman Cosmos punya geran 3 iaitu Luna, Corona, Eclipse, saya akan letaknya di sini, di bagus juga. Memang baguslah geran-geran Ultraman Cosmos ni. Okey, seterusnya gerannya Ultraman Justice. Justice geran dia bagus juga, memang sedap untuk didengar. Memang kena dengan Ultraman-nya yang berpegang kepada keadilan. Jadi untuk Ultraman Justice saya letaknya di sini. Geran Justice saya letaknya di not bad. Not bad saya letak. Okey, seterusnya Ultraman Legend. Legend ni saya suka geran dia, bagus sangat.
memang sedaplah untuk didengar. Memang kenalah dengan Ultraman-nya yang merupakan Ultraman Dewa. Jadi Legend, saya letak Grand Ultraman Legend ni di best. Di best. Okey, kat sini itulah, kat sini tak ada gerannya Ultraman The Next dan Ultraman Nova. Kita ada Ultraman Nexus, tak apa, jangan risau. Okey, Grand Ultraman Nexus ni bagus dan juga okey dan juga smooth. Tapi bagi saya, entahlah, macam agak kurang gerannya Ultraman Nexus ni. Grand Ultraman Nexus ni bagi saya tak sedap macam Grand Ultraman sebelum ni. Jadi untuk Nexus tapi Grand Ultraman Nexus ni masih bagus. Jadi saya letak gerannya Nexus ni di not bad. Seterusnya Ultraman Max. Max ni saya tahu yang Ultraman Max ni Ultraman yang kena nerf, yang Ultraman yang dianaktirikan oleh Subaraya. Tapi saya suka gila gerannya, saya suka gila Grand Ultraman Max ni. Geran dia sedap gila untuk didengar. Lepas tu memang meremang bulu roma bila dengar gerannya Max. Bagi saya, untuk Ultraman Max, saya letaknya di best. Okey, seterusnya Ultraman Mebius. Mebius geran dia saya suka juga gerannya Mebius. Bagus, smooth dan sedap untuk didengar. Lepas tu power juga gerannya Mebius. So untuk Mebius saya letaknya di sini ya. Di bagus, Mebius punya geran. Okey, seterusnya Ultraman Zero, gerannya anak Diamond Subaraya. Bagi saya bermula dari Ultraman Zero hingga Ultraman Deca, Grand Ultraman ni macam kurang sedap untuk didengar. Sebab Grand Ultraman start bermula dari Zero, tak macam Ultraman dulu. Macam suara manusia adalah tak sama macam Ultraman yang sebelum ni. Okey, untuk Zero, saya minat Ultraman Zero. Ultraman Zero ni antara Ultraman favourite saya. Tapi saya tak minat sangat gerannya Zero. So Zero saya letaknya di sini je lah geran dia. Geran Ultraman Zero di biasa je. Okey, seterusnya kita ada Ultraman Ginga sampailah Ultraman R&B, iaitu Ultraman New Generations, Ultraman Heisei Fase 2. Okey, Ginga geran dia, entahlah, geran Ultraman Ginga ni macam orang yang sesak nafas. So itulah saya tak minat sangat gerannya. Saya tak minat sangat geran Ultraman Ginga ni. Jadi so itulah, untuk gerannya Ultraman Ginga ni saya letaknya di biasa je. Sama dengan gerannya ni Ultraman Victory pun sama. Saya tak minat sangat gerannya Victory. Lepas tu seterusnya Ultraman X. X ni tu geran dia. Geran Ultraman X ni entahlah, macam pelik sangat bunyi geran dia. Macam pelik sangat lah. Lepas tu macam lain daripada Ultraman yang dulu. So X pun sama, saya letaknya di sini.
di biasa je. Okey, seterusnya Ultraman Orb. Orb ni geran dia entahlah. Saya minat Ultraman Orb, antara Ultraman favourite saya juga. Tapi entahlah, geran dia macam kurang memuaskan lah untuk didengar. Jadi saya tak tahulah, saya tak minat sangat lah gerannya Orb ni. Untuk geran Ultraman Orb saya letak di biasa je. Okey, seterusnya Ultraman G. Ni entahlah, geran dia sama juga, macam kurang memuaskan lah. Kurang bagus, kurang memuaskan. Lepas tu tak sama macam Ultraman dulu. Jadi entahlah, geran Ultraman G ni saya letak di biasa je. Ultraman RMB punya geran entahlah, macam RMB punya geran tak sedap sangat untuk didengar. Tak memang lain, memang tak sama dengan Ultraman dulu. Lepas tu ada Ultraman pula. Lepas tu ada Ultra Woman Grigio pun sama, tak sama macam Ultraman lain. Lepas tu, okey, seterusnya kita dah masuk ke era Rewa, iaitu Ultraman Taiga. Taiga ni geran dia entahlah, macam pelik, macam suara manusia, sama juga dengan Titus dan Fuma. Okey, seterusnya Ultraman Z. Z ni bagus dia punya geran. Okey, tapi masih kurang sikit gerannya Ultraman Z ni. Tapi masih bagus lah, masih bagus gerannya Ultraman Z. Saya suka jugalah. Untuk geran Ultraman Z, saya letak di not bad. Okey, seterusnya Ultraman Trigger. Trigger ni geran dia macam orang pondan pula, gerannya Ultraman Trigger. Macam kurang jugalah gerannya Ultraman Trigger ni. Untuk geran Ultraman Trigger saya letak di biasa je. Okey, seterusnya Ultraman Decker. Decker gerannya entahlah, Decker ni dia cuba nak buat geran macam Ultraman Dyna, tapi tak jadi. Jadi itulah, macam fail jugalah. Fail, gagal untuk buat geran macam Ultraman Dyna punya, macam Dyna punya geran. Untuk geran Ultraman Decker saya letak di biasa je. Okey, seterusnya Ultraman Blazer. Blazer ni antara Ultraman favourite saya juga. Blazer ni, ya Allah, gerannya sedap gila untuk didengar. Memang fresh, geran lain daripada Ultraman yang lain. Biasanya Ultraman Syah, macam tu kan. Kalau Blazer ni dia ra tu, macam tu si Blazer buat, dia mengaum. Berbeza gila dengan sedap gila untuk didengar bagi saya. Untuk geran Ultraman Blazer saya letak di best. Okey, seterusnya Ultraman Arc. Arc ni geran dia, entahlah, geran Ultraman Arc ni downgrade dari geran Ultraman Blazer tadi. Jadi itulah, saya macam kurang sikit lah. Tapi still okey jugalah gerannya. Still
still not bad. So untuk Grand Ultraman Arc saya letak di not bad. Okey, yang terakhir iaitu Ultraman Omega, Ultraman yang terbaru tahun 2025. Entahlah apa nanti Ultraman apa nanti yang akan keluar pada tahun 2026. Okey, untuk Ultraman Omega ni geran dia bagus. Saya suka sangat. Saya suka dengan gerannya Ultraman Omega ni. Tapi dia macam Grand Ultraman Omega ni upgrade sikit daripada Grand Ultraman Arc. Tapi gerannya Ultraman Omega ni masih di bawah Grand Ultraman dulu. Jadi tapi still bagus. Gerannya Omega sedap untuk didengar, lepas tu smooth. Memang bagus. Jadi untuk Ultraman Omega punya geran ni, saya letak Grand Ultraman Omega ni di bagus. Okey, itulah dia ranking tier list semua Grand Ultraman yang ada, dari Ultraman pertama hingga Ultraman Omega. Korang boleh tengok sendiri ranking saya ni. Kalau korang ada ranking Grand Ultraman korang sendiri, korang boleh drop ranking korang kat ruangan komen di bawah.